Dekat jalan raya ni, kadang-kadang orang lupa bawa otak bila memandu. Di jalan raya biasa lebih bahaya daripada di lebuh raya. Contohnya kejadian petang tadi. Hari ni 11 bulan 10 2025 pukul 6.40 petang. Saya tak nampak kejadian kemalangan ni berlaku macam mana. Tapi daripada yang kita nampak ni boleh agak yang kereta Kia ni dia potong di kawasan garisan berkembar. Malangnya dia bertemu dengan motor skuter baru. Sebenarnya kat dengan motor tu dah jalan garisan berkembar. Lepas tu dia ada pengadang konkrit. Memang tak akan nampak orang yang duk mai daripada jalan depan. Jalan ni pula bukan panjang mana, tak boleh nak sabak. Dia potong juga. Diharap undang-undang kita lebih tegas untuk kes yang macam ni. Nanya kat orang. Sekian.